Kalau kau tak ada tiga benda ni, owning PU untuk form bukan untuk kau. PU untuk form ni untuk orang yang nakkan keselesaan dan tahu apa itu style. Sebelum kau plan nak pasang PU untuk form, kau perlu ada tiga perkara ni. Yang pertama, kau sayang keluarga kau. PU untuk form ni dia boleh mengurangkan haba untuk masuk ke dalam rumah orang, mengurangkan bunyi akan datangkan hujan. Orang yang duduk dalam rumah tu akan lebih selesa dan memang sesuai untuk anak-anak kecil ataupun yang ada orang tua kat rumah. Yang kedua, orang nak rumah yang cantik. PU untuk form ni nampak kemas dan juga memang sesuai dengan semua jenis rumah yang ada pada zaman sekarang. Dan yang terakhir, bajet untuk dapatkan PU untuk form ini adalah lebih sedikit berbanding metal deck dan juga owning PCP. Sebab apa? Material yang digunakan adalah premier dan bukan kosong macam zinc biasa. Ramai customer kami yang memang akan recommend PU metal form. Ada juga di antara klien kami yang dah pasang PU metal form dekat rumah mereka dan nak pasang dekat homestay ataupun rumah di kampung mereka untuk mak ayah. Ada dari mak ayah mereka. Sebab apa? Sebab PU metal form memang boleh bertahan 10 tahun ke atas. Kalau kau ada bajet, ada taste dan nakkan rumah yang selesa, saya memang recommend kepada anda untuk dapatkan PU metal form. Untuk dapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan PU metal form, boleh komen dekat ruangan komen ataupun boleh klik link kat bio kami dan DM saja kami untuk tanyakan berkenaan owning PU metal form ataupun owning lain-lain. Kami boleh explain kepada anda jenis owning yang anda mahu, design yang macam mana dan juga harga yang bersesuaian dengan bajet poket korang. Explosions, iron guards,